Okay, sekarang ni kita dalam fasa masyhurnya Sumut Flotilla dan disambung oleh Constanta. Dan mana ada mulut-mulut yang berkata membazir je kita pergi apa? Pergi hantar orang, pergi bawa makanan ke Gaza. Sebab apa? Sebab confirm kena rampas. Ada yang mempertikaikan seolah-olah usaha yang dilakukan sia-sia. Tetap juga macam tu. Okay, kena ingat, misi ni kan sekadar nak hantar bantuan. Sebab apa? Bawa bantuan berapa banyak pun, berapa lama boleh tahan? Tak lama. Tapi ada satu tujuan utama pelayaran bot ni, iaitu untuk membuka mata dunia yang mana dah ramai lupa tentang apa yang berlaku di Gaza. 7 dekad apa yang berlaku di Gaza. Dan paling latest 2 Oktober 2 tahun lepas. Dan selepas 2 tahun hampir ramai yang lupa. So misi ni untuk mengingatkan balik semula dan memberi peluang pada dunia untuk ingat kembali apa yang berlaku di Gaza. Okay, so siapa yang kata pelayaran Sumut Constance ni sia-sia, dia mungkin tak tahu fakta, tak tahu kenapa dibuat begitu. So semoga penerangan ini membantu untuk kita bersama menyokong perjuangan Palestin, insyaAllah.